Tu. Kau punya biras. Biras kan? Apa? Biras kan? Biras. Dia lama tak ambil. Bisnes dah bagus. Tahu lah. Dah kaya. Dah kaya tak apa. Dah kaya tak apa. Takut tak kaya. Dia dah melingkup, nanti baru jumpa cikgu tu aku marah. Masih ada modal tak nak jumpa cikgu. Faham tak? Sudah tak ada modal. Peluru dah habis. Peluru dah habis baru jumpa cikgu. Bangang aku cakap. Naiklah lagi. Okey, sekarang kita want to bungkus pula. Want to bungkus ni, first kita kena cari one dia. Satu tu dekat mana? Faham? Contoh paling cantik lah. Ambil contoh paling cantik untuk kau. Ambil contoh baik untuk kau. Macam ni lah. Ni one. Okey. Maksudnya paling bawah lah. Okey. Ni two, second bawah. Macam ni satu tadi. Ni satu. Okey. Maksudnya kalau kau bangang sangat, kau garis lah. Satu. Garis ni. Jadi ini satu. Yang paling low tu satu. Paling low paling satu. low. Tu satu. Satu. Okey. Terus kedua, bila dia ada wave naik atas, dia turun balik. Tu wave kedua. Tu yang kita panggil tu. Second wave. Itulah entry kita. Second wave. Dua ni lah entry EP. Maksudnya dua ni EP kau kat sini. Betul? Maksudnya EP kau dekat sini. Contohnya tu lah. Tu EP kau. Okey, faham Cut loss kau kat mana? EP kau kat sini. Contoh kat biru lah. Cut loss kau? Cut loss kau dekat satu lah mangkuk. Oh, bawah. Okey. Tu pasal satu ni sebenarnya untuk cari cut loss kita. Kat mana? Faham? Yalah, sebab EP tu kan dia masih tu. Macam ibu cakap bawah satu tick untuk okey, alright. Jadi cut lossnya kat sini. Katakan nanti dua ni kau masuk, tiba-tiba dia pecah ke bawah. Teruslah cut loss. Jangan berharap. Bawah satu. Nombor 3 dia kat mana? Cross. Nombor 3 ni MACD cross ni. Yang penting. Tak ada 3 maksudnya tak sini jadi 3 lah. Oh ni. Tak jadi 3 baik kau belah. MACD tak cross baik belah. MACD Cross. Tu nombor 3. Itu je 1, 2, 3. 4 apa? 4 bila atas M9 macam ni, hold. 4 ni untuk hold. 4 ni hold. Faham tak? Sebab atas M9. 5 ni TP. 5. Oh, tak tahu tu tinggi tu. Sebab jauh daripada M9. Itu TP. Itu je. Jadi yang penting apa? Jauh dari M9. Tu 5. Yang paling penting apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang pentingnya apa? Cross. Nombor 3. Nombor 3 tu lah. MACD tu. Sebab kalau kita ingat apa-apa semua kalau ni tak cross tak jadi. Baik belah. Paling penting. Sekarang aku nak kau tanda tempat lain pula. Sekarang kau tanda tempat lain. Tak jadi keluar kan. Sekarang mana? Sekarang cari pula point kau. Mana want to bungkus yang patut kau masuk? Kalau saya ambil yang sini boleh? Satu. Kalau otak kau pecah macam tu betul. Kejap. Satu tu dah pecah ke bawah. Cut loss dah. Kejap. Kita nak cari low kan cikgu? Itu iyalah sebab kau nak long. Okey. Tak kisahlah kalau kata kalau kau nak short kau nak cari high. Kalau kau nak long kau nak cari low. Betul. Satu tu untuk apa? Satu tu fungsi dia apa? Untuk dekat mana kita nak entry tu kan? Cut loss lah bodoh. Oh satu, okey. Tapi apa yang cikgu cakap tadi entry dekat? Dua. La ilaha illallah. Entry kat sini. Kita punya SNR.
Kejap. Satu kat long. Okey. Dua EP mangkuk. Tak tulis jadi. Okey, sorry. Okey, ha. Last. Okey. Uish. Tiga. Nak tahu jadi tak jadi kau punya wantu bungkus tu. MACD Crocs. Okey. Tiga tu yang paling penting. Itu tak los. Sebab tahu aku cakap suruh cari sekarang ni mana wantu bungkus kau. Tunjukkan aku. Sekejap ya. Cat mati pun kau tak boleh tunjuk. Cat hidup lagi kau demam. Ya. Dah kat los? Ha? Tak ada. Adalah tadi satu. Muka kau bukan aku tak tahu. Jangan tahu. Sekejap. Pening pula letak ni. Sekejap. Satu, dua pun kau pening. Sekejap. Dia tak sangkut pula dekat MA9 tadi kan. Dia suruh ke bawah pula. Aku dah agak dah. Tengok muka kau je aku tahu dah. Memang kat los ni. Semua benda kau nak masuk. Kalau aku dah untung tadi, ya rehat dah. Dah. Gila, menunggu. Cuba tu 5 USD. Dul, tunjuk lah. Kejap. Ni. Slow lah kau. Paling tinggi CS. Oh, dia bocor kat siap. Mesti lah. Dia macam ni weh. Tadi bila dia jatuh ni, yang hijau ni patutnya kau masuk. Okey. Kalau dia nak naik, dia mesti yang ini sambung hijau. Handle ni. Faham? Dia merah, jahanam. Paling tinggi CS. Apa nak faham ni? Sekejap. Paling tinggi CS. Contoh. Mangkuk juga Mamat ni. Aku cerita balik. Ni satu. Okey. Ni dua. Yang ni kejap kau? Ni lah. Yang panjang bodoh ni. Okey. Dua. Untuk entry. 3 sini. Ni tiga. MACD ni cross. Oh, sini. Oh, tak nampak. Betul? 3 sini. Apa susah? Apa yang susah? Kalau kata saya ni dengan ni? Bodoh lah. Ada wave ke tu? Ada gelombang ke tu? Wave terkenal tak wave? Wave. Gelombang. Oh, okey. Ha? Ada tak gelombang? Tak ada. Tak ada kat situ. Sekejap. Apa lah. Mangkuk betul lah dia ni. Cikgu kena besarkan sikit kat dia. Dia tak apa. Dia Ni. depan lah. Dia dah depan mata dia mangkuk. Nak besarkan apa lagi? Sekejap. Ni kan macam ni bawah, ni di atas tak dia. Okey. Lepas tu dia turun bawah balik tak? Dia turun sini. Dia turun. Ni kan wave. Maksudnya V terbalik. Betul tak? Okey. Itulah kita nak. Macam tu. Ada bentuk V terbalik atau V. Macam ni tadi yang aku lukis. Yang macam ni tadi. Macam mana ni kan? Ni kan? Bukan ni. Ni tadi kan? Okey. Ni naik sini. Betul? Okay. Ada wave tak? Ni turun sini. Ada wave tak? Sama tak? Ada wave tak? Oh, dia nak tengok cari wave ni. Cari tu wave. Kalau tak ada wave, matilah cik. Semua tu nanti kau cakap wantu bungkus. V atau V terbalik. V maksudnya kalau nak apa? V atau B terbalik. Itulah untuk cari one tu. Faham Jadi kau tahu sini one, sini tu. Kat loss kau bawah ni. Paling ujung tu lah. Satu tu. Lain. Aku nak kau tunjukkan yang lain pula one tu bungkus. Ya. Slow hari ni. Dia jadi gini je gue. Malam ni tak ada orang lagi. Belum sampai lagi. Jalan jam kot. Tadi highway jam.
Betul betul. Saya nak fahamkan sekejap. Nampak? Ni satu ni dua. Jadi B ni aku tutup buat keliru kan. Satu dua ni pun aku boleh tutup. Kalau kau bangang sangat, kau garis dulu. Kalau mata kau masalah. 1, 2, 3, 3 ABCD cross. Nampak? Macam ni tadi 1 tu bungkus sini. Aku garis. Boleh kau nampak? 1, 2, pam. 1, 2, pam. Cikgu, saya ada soalan sikit je untuk buku ni. Cikgu, kalau ke 1, 2, pam. 1, 2, pam. ABCD cross 3. Cantik. Betul? Cuma kenapa kena TP? Macam aku cakap tadi apa, dia tak boleh duduk bawah hema balik mati kita. Benda kau tanya apa? Saya tanya Man pasal untuk buku ni, tapi dia ajar saya guna M5. Okey, tak ada hal. Sebab Man memang suka M5. Sebab saya nak tahu lah. Dia untuk elakkan entry yang banyak. M5 punya 1 to B lambat. Maksudnya kau kena tunggu kadang-kadang setengah jam untuk berlaku. Contohnya ni. Ni 1, ni 2 lah. Kan? Tapi nak tunggu ni ke sini engkau perlu sejam. Itu yang kau tak ada dalam diri kau, kesabaran. Man ada. Sebab tu Man dia boleh pakai M5. Orang lain banyak susah. Engkau tengok 5 minit kau nak tekan. Macam ni. 1 to B lah. 1 to B juga. Tapi berapa jam nak berlaku? Kalau M5 itu pasal aku cakap suruh tengok M1. Lebih selamat. Ni nampak tak 1 to B ni? Satu short, satu long. Nampak? Aku garis kuning tu. Nampak kan? Toilet je lah. Jom dia sikit lah. Wis. Toilet je. Jom orang datang nanti. Jom nak datang kan? Oh, dengan pagar tak tutup. Kau tak tutup pagar hari? Dan nanti ada bangla juga nak belajar, kita duduk lah. Sekejap, Wais. Kau ajar orang tu bungkus aku ni, Wais. Aku kerjanya macam bungkus. Oh, ya. Tu ya, tanya tu. Macam aku tak tahu. So, maksudnya, kalau kita fahamkan SNR pun dah cukup dulu lah. So, ini aku tak apa faham untuk Waktu bungkus ni sebab banyak jadi aku sebetul aku ambil waktu bungkus ni. Ya, tapi macam nak kena fahamkan dulu dari punya. Memang lah nak kena masa sikit lah. Macam aku sekarang ni, aku dah kena masuk